Hari ni adalah hari ke-1746 aku sebagai seorang penganggur. Dan pagi ni aku nak ajak korang untuk teman aku untuk kayuh basikal yang aku dah lama sangat tak buat. Jadi punya plan hari ni senang aja. Aku nak keluar rumah, aku nak explore dengan aku nak cari jalan-jalan baru lah yang ada dekat area sini. Pasal tu aku pilih untuk naik gravel bike hari ni. Dan kadang-kadang jalan yang aku lalu ni pun aku tak tahu dia gimana sebenarnya. Tapi kita jalan je lah. Kalau selesai kita patah balik. Macam gitu. Tapi malangnya hari ni jalan tutup lah. Lepas tu tambah pula dengan hujan. Kamera aku pun jatuh dekat dalam parit ni. So aku terpaksa turun bawah dan ambil lah. Walaupun sejujurnya aku memang suka main hujan ni sebenarnya. Tapi tak apalah, aku ada hari lagi. So aku balik rumah dulu dan we call it a day. Sampai je rumah aku punya basikal memang dah tak rupa macam basikal lah. Dah macam lori sawit lah dia kotor dia. So aku nak cuci sekarang. Kalau sebelum ni aku rasa part mencuci ni aku paling tak suka sekali. Tapi hari ni aku macam excited sikit sebab aku ada benda ni. Barang baik ni. Rasanya inilah waktu yang paling tepat sekali untuk aku nak menuju aku punya handheld cleaner daripada kaca ni. Ini memang mudahkan urusan aku nak cuci apa-apa benda sekalipun sebab dia memang sangat-sangat senang. Kalau setakat nak cuci basikal ni memang boleh settle sambil pejam mata je lah. Dan paling best sekali sebab dia gentle untuk buat macam bearing dengan hub. So dia takkan rosakkan apa-apa. Macam senang kan? So lepas ni nak masuk kereta ke motor ke, semua benda dah boleh settle lah dengan benda ni. Next time siapa nak ikut aku motocross pula? Gerak lu. Ciao.